Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada owner boat nak balik ke Kelantan. Ya. Okey, boleh perkenalkan nama dulu tak? Saya Muhammad Zahir Razi Okey, daripada Kota Baru. daripada Kota Baru. So hari ni Cik Azhar mari bilang ke depan jeti ni nak bawa balik boat. Boat saya berapa Cik Azhar ambil dengan enjin saya berapa? Kalau kata nak bagi tahu pun bagi tahu berapa? Bos saya 27. Okey. Enjin Dia 150. 150. Siap komplit sekali dengan dia punya ni lah. Okey, jom saya nak tanyalah apa perasaan Cik Azhar setelah dapat boat ni. Rasa saya sengsara lah. Duit habis. Sengsara tak sengsara. Berapa orang kata kerugian? Berapa kerugian ataupun kosting semua sekali Semua habis? sekali saya gembira lah sebenarnya. Berapa? Habis semua kali 95 lah. 95 ke 100,000 lah. 1,000 lah semua sekali kan? beli. Dibalik semua. So saya dengar cerita tadi Cik Azhar kata berapa tahun dah nak dapatkan boat impian ni? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? 3 tahun lah macam. Baru dapat Baru dapat. So happy ke sedih ke rasa gana ke? Rasa gembira lah. Rasa gembira. So boat ni nak bawa gimana? Ke Kuala Besar, Kota Baru. Nak buat terik ke lagu mana? Sendiri dah terik lah. Sendiri yang happy-happy je lah. Happy ending. Oh, dia happy ending. So, terima kasihlah banyak-banyak. So, macam mana sepanjang berurusan dengan kita punya team lah? Overall cantik lah. Ramai lah. Layanan cantik lah. Kau malam-malam pergi tangkap dia. Hari-hari kau tak. Hari-hari kau. Tidak apalah. Alhamdulillah kita dah settle dah dia punya boat belaka. InsyaAllah semoga perjalanan daripada Dungu ke Kelantan selamat tiba lah. Kalau ada masalah dia boleh inform kita lah. Boat pertama lah. Kedua insyaAllah. Boat pertama lah insyaAllah keluar lah. Baiklah, terima kasih banyak.